Biasalah. Oh sedih, aku tadi tu. Sedih Hamzah. Sepatut aku gambar. Siapa ni? Hai Mariana kan? Betul? Syah macam nak race ni Syah. Macam race mode je ni. Harapan ni. Macam race mode je ni. Mana ada race malam ni? Sempoi je. Malam ni Syah tidak ditemani oleh dia punya husband sebab Okey, nanti move kita nak ride sama-sama. Jangan simply attack. Walaupun climb, rider depan tu agak slow ke apa, jangan simply drop. Tak ada comp, tak ada apa. Okey, just ride. Kalau dia drop sikit, buka. Kalau sekiranya you ada masalah, drop, buka belakangan bagi rider pass through Okey? Okey? Sikit masuk yang dalam. Ayo Maman, ucapan Maman. Maman ada. Itulah. Maman dia cuba camouflage di sebalik sub. Mana? Omak. Start ni. Okey. Kita jumpa sekali lagi minggu ni Oh, kali ni ramai. Saya kira tadi dekat 80 orang di dalam 76 macam tu. Okay, so hari ni kita akan pergi ke KLIA 2 dan saya, Pok Ju, Step dan Helmi akan jadi sweeper. Okay. Tunjuk sikit Pok Ju. Itu dia Pok Ju. Okay. Saya berjanji akan melakukan yang terbaik sebagai sweeper. Tapi kalau dia tertinggal tu banyak daerah. Kita sudah pun nak menggunakan kayuhan ramai 80 dekat 80 kita dah 26 macam tu. Oh, tengah ambil video ke? Siapa? Oh, kau ke? Peter cabut? Ya, dia tak pancit ni. Oh, tak pancit. Oh, yalah. Tak pasal ni. Yang kepala yang gerak, follow tangan lah, follow jari ya. Okey ya, nampak single ya, satu jari ya. Yang atas. Follow. Boleh go balik. Ya, okey boleh. Ini kasutnya. Ini kasut aku. Helmet. Dua aku. Okey Ju. Okey. Okey. Sam okey Sam. Jap. Apa punca ni? Inilah punca dia tengok. Oh, lain punya dia cantik besar. Tengok jalan. Okey. Apa yang dia buat? Dia juta-juta. Tengok sini ah. Kalau Parah tu. Oh. itu pada berada tu. So Kita buat. ya, kita rasanya elok kita nasihatkan kepada bikers yang lain lah Okey, ada Kalau siapa-siapa yang ride dekat KLIA 2 ni, sampai di sini hati-hati sikit. Tengok. Sangat bahaya.
boleh merenggut nyawa kalau tak hati-hati. So harap Brotherhood boleh tengoklah video ni. Tolong. Tolong Brotherhood. Tolonglah buat apa-apa yang patut lah. Saya. Terus kan kat mana ni? Sekarang kita di Petronas KLIA. Ya. Boleh balik Boleh balik So Dok, apa pandangan Dok berkenaan dengan benda yang berlaku tadi? Saya rasa ia sesuatu yang amat tidak dijangka. Ya. Rider-rider semua banyak pengalaman. Sesuatu yang memang tak dijangka lah. Ya. Jadi bukan dijalankan dengan baik. Selama dari segi kawasan dan kamera. Saya amat berbangga dengan kamera. Okay. Yang paling baik. Okay. Okay bro. Okay. Boleh lah. Christian Faizal lah. Christian Faizal lah. Aduh. Lihat bang, aku nak balik cepat. Gantuk kadang. Sahur dulu. Iklan Colgate. Ya. Oh, cuk. Hah? Masuk. Orang kawan kita tayar pancit Ojo tadi hingga kaca besar kaca tu potong dekat tayar dia. Sekarang belum naik pula. Ya, pancit lagi. Kali ketiga Dalam jarak 1 km. dalam jarak 1 km. Ya. Dan kita berapa ni? Dah pukul 3 ni. Ya. Adakah kita sempat bersahur? Sempat. Cepat buat, cepat pasang, cepat. Selamat petang. Kita kini berada di Hospital Ward 93 Columbia Asia. Ya. Kita melawat Encik Pok Ju kita yang semalam bahu dislokota. Ya. Okey Pok Ju, ceritakan sikit macam mana boleh berlaku. Panjang ceritanya. Nak pendek ke panjang? Kasih pendek. Pendek. Pok Ju terpaksa tak puasa hari ni. Semalam saya sweeper. Ya. Lepas tu sweeper Selepas berada di zon hijau, ada pembakaran terbuka di sana. tiba-tiba naik hantu. Tiba-tiba naik hantu. Nampak Rina dengan cadence yang paling tinggi. Jadi saya pun ikut dia dari belakang. Okey, kemudian apa yang berlaku Pok Ju? Tiba-tiba saya nampak ada satu basikal. Saya tengok rupanya Stephen tengah breakaway. Stephen tengah breakaway. Bukankah Stephen juga merupakan sweeper malam tadi? Semalam tadi sweeper saya pakai. Okey, di sini kita ada Abayim. Abayim ada nasihat Abayim kepada cyclist-cyclist di luar sana. Ya, betul. Lain kali gunalah lampu yang terang di bahagian depan basikal ya. Dan hati-hatilah jalan itu, mana tahu kan ada yang elok ada yang tak elok tu. So 100% concentration dan fokus. Ya. So inilah Pok Ju terpaksa tak berpuasa hari ni.
Dan program buka puasa pun terpaksa ditunda. Mari kita saksikan Pok Ju makan di bulan puasa. Jadi bertemu lagi kita dalam drama malam ini. So kali ini kita berbicara soal sweeper. So inilah nasib sweeper. Orang lain semua sudah ke depan, sudah menikmati juadah, meminum, bersekeria, bertukar baju, handsome berbagai. Sweeper inilah terpaksa kita tunggu kawan. Itulah sweeper sebenarnya. Sweeper bukan ke depan. Sweeper mesti tunggu orang kat belakang. Nama pun sweeper. So ingat tu. Jangan lupa siapa-siapa je sweeper, jangan lupa ingat orang belakang. No one can left behind lah. Alright, faham? So inilah dia kehidupan seorang sweeper. So bila kita berbicara soal sweeper ni, inilah hakikatnya kena terima. Macam stres je. Pun drama agak tu sebenarnya.